mengusahakan perniagaan ataupun produk yang diusahakan selama ini bukannya dihasilkan oleh sendiri, bukannya dihasilkan oleh saya sendiri, malah saya mengambilnya daripada pembekal yang lain, iaitu pembekal yang bekerjasama dengan saya dalam perniagaan ini adalah perniagaan Shimasu Sambuda yang diasaskan oleh AHA Kitchen. AHA Kitchen ini telah beroperasi daripada Januari 2016. Pada mulanya perniagaan Shimasu Sambuda ini adalah dibuat secara kecil-kecilan di rumah sahaja, tetapi dari semasa ke semasa, tahun ke tahun, perniagaan ini telah berkembang sehingga mempunyai kilang dan atau kedainya sendiri. Seterusnya, bagi penerangan produk bagi pes masakan bonda ini, dia dihasilkan bagi memenuhi keperluan pengguna yang rutin hariannya sangat sibuk ataupun seseorang yang ingin menikmati makanan kampung yang lazat dan juga dapat dihasilkan ataupun dapat dimakan dengan cara yang cepat dan mudah. Pes masakan bonda ini berkonsepkan ready to eat, yang bermaksud pes masakan ini apabila dibeli hanya tinggal perlu pengguna panaskan dan masukkan bahan-bahan utama seperti ayam, ikan, sotong dan sebagainya, dan selepas itu tunggu beberapa minit sehingga bahan-bahan utama itu masak dan hidangan sudah boleh dihidangkan. Jadi sasaran belian kita ataupun kita panggil sebagai target audience kita adalah student, pelajar ataupun sesiapa yang rutin hariannya sangat sibuk dan dia orang kata apa, dia tak ada masa sangat lah untuk masak ini. Selain itu mungkin orang-orang bujang ataupun orang-orang yang kurang kemahiran masaknya tetapi dia nak makan sesuatu yang lazat tanpa perlu dia pergi ke kedai ataupun restoran, dia boleh masak sendiri dekat rumah dengan cara yang cepat. Ataupun kita boleh cakap seseorang yang bekerja, orang yang berkerjaya, yang pagi bekerja dan pulangnya lewat malam kita lapar, dia boleh makan, jadi dia boleh masak, dia boleh guna pes masakan ni sebab pes masakan ni berkonsepkan ready iaitu mudah untuk dimasak dan cepat, tidak dalam masa yang begitu lama. Dan yang istimewanya pes masakan bonda ini, ia bukan sahaja cepat untuk dimasak, mudah, dia juga boleh disimpan dalam tempoh 2 tahun. Jadi kita boleh pengguna boleh beli untuk buat stok harian ataupun untuk masa harapan, begitu. Selanjutnya adalah marketplace Facebook ataupun tempat kita mempromosikan, menjual kita punya pes masakan tu. Yang pertama adalah di Facebook. Diketahui awal, Facebook ini adalah satu laman media sosial yang dia menghimpunkan berbagai orang daripada pelbagai negara. Ada daripada negara yang luar, daripada Malaysia, ada orang Afrika, ada berbagai negara lah serata dunia yang menghimpunkan kita di satu laman media sosial ini. Di Facebook ini juga kita boleh berkongsi gambar, berkongsi maklumat, kita boleh maknai video, ataupun kita boleh berhubung dengan kawan kita ataupun mendapat kawan baru daripada serata dunia ini. Jadi Facebook ini mempunyai tempat, orang kata salah satu platform jualan yang kalau kita, salah satu platform media sosial yang kalau kita gunakan, dia boleh lagi mudah untuk bagi sesiapa sahaja untuk mengenali kita punya perniagaan, kerana dia mempunyai akses yang luas, akses kepada orang yang luas serata dunia kan. Jadi sebab itulah mengapa kita memilih Facebook sebagai salah satu marketplace kita. Ini adalah contoh kita punya posting ataupun hantaran yang kita buat naik di Facebook. Seterusnya, marketplace yang kedua adalah Instagram. Selepas Facebook ini, kalau Facebook dia lebih dikenali oleh golongan yang berusia sedikit dan kurang digunakan ataupun kurang digemari oleh golongan-golongan muda zaman sekarang, berbanding dengan Instagram, di mana Instagram ini dia laman media sosial juga yang kita boleh berkongsi gambar, berkongsi cerita, berkongsi maklumat juga. Tetapi untuk kebelakangan ini, media sosial Instagram ini lebih digemari oleh golongan muda maupun golongan yang berusia sekarang. Jadi kita nampak ada potensi di situ untuk orang nampak kita punya perniagaan, kerana Instagram juga digunakan oleh ramai orang kan, berbagai peringkat, sebab kita punya target audience untuk kita punya pes masakan ni pun berbagai peringkat, tak kisah dia peringkat apa, peringkat umur apa sekalipun, kerana dia sesuai digunakan. Adalah salah satu posting yang telah dimaknai di akaun perniagaan saya. Seterusnya adalah marketplace Shopee. Kita dah tengok daripada Facebook, kita dah tengok daripada Instagram, sekarang kita lihat pula pada Shopee. Mengapa Shopee digunakan untuk marketplace kita ini, marketplace perniagaan kita ini, berbanding dengan Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram ni dia adalah laman media sosial, tetapi untuk kita punya Shopee, dia adalah satu platform e-dagang, iaitu platform penjualan, di mana ada orang yang menjual dan ada juga orang yang membeli di platform itu. Jadi Shopee ni juga sangat popular lah untuk pada masa kini. Selepas kita boleh cakap dia ranking yang kedua setelah TikTok Shop. Jadi
Sebab itulah mengapa kita gunakan Shopee ni untuk bagi orang nampak kita punya bisnes. Ini adalah salah satu produk yang kita letak di kita punya showcase, iaitu ini adalah botol Montigo yang berharga RM79.83 dan yang menariknya di aplikasi Shopee ni, kita boleh tengok dia ada berapa lagi stok yang tinggal. Kita boleh tengok dia ada berapa jenis warna, berapa jenis saiz, dan kita juga boleh akan dapat banyak voucher lah. Terusnya adalah marketplace TikTok atau TikTok Shop. TikTok dan TikTok kita boleh cakap saingan dia adalah Shopee. Yang menariknya TikTok ini, TikTok ni juga selain daripada platform e-dagang, platform penjualan dan pembelian secara anda sekalian, dia juga adalah satu aplikasi yang kita boleh sediakan hiburan, boleh masukkan isu semasa, boleh kita boleh berkongsi maklumat jugalah. Yang seronoknya tentang aplikasi TikTok Shop ini, kita boleh naik video yang berdurasi pendek, kerana masyarakat kita sekarang ni dia dah kurang rasa nak membaca, dia lebih kepada rasa macam nak tengok video tu dan dia akan dapat lah, lepas tu baru dia akan baca-baca bawah-bawah tu. Jadi dekat aplikasi TikTok ini kita boleh cipta berbagai benda, kita boleh create a video, kita boleh cipta macam-macam lah. Aplikasi TikTok ini sama juga seperti aplikasi Instagram, kerana ia sangat popular di kalangan golongan muda dan juga golongan yang berusia pada masa kini. Kerana di aplikasi TikTok ini dia boleh memberikan impact yang positif dan juga boleh memberikan impact yang negatif, begitu. Jadi sebagai marketplace di TikTok Shop ini, memandangkan ramai orang yang berada di aplikasi TikTok Shop ini ataupun begitu, jadi mudah untuk kita nampak kita punya target audience kita tu, dan mudah kita punya video ataupun kita punya produk ini untuk sampai kepada target audience kita punya halaman TikTok dia, begitu. Contoh, ini adalah salah satu produk yang berada di TikTok Shop yang kita gunakan sebagai contoh lah, iaitu seluar palazzo daripada perniagaan Panda Ais. Seluar ini kalau kita boleh lihat, dia berharga RM12.87 dan juga dia mempunyai 4 warna, 4 ke 5 warna, dan dia bersaiz free size. Dekat sini sama juga seperti Shopee, kita boleh tengok dia punya jenis, kita boleh tengok spesifikasi produk tersebut, warna, jenis, berapa stok lagi tinggal, begitu. Dan di Shopee dan TikTok Shop ini, kedua-duanya boleh dibayar menggunakan COD, cash on delivery, bayaran ketika barang tu sampai, ataupun menggunakan online banking. Dan kalau di Shopee kita ada SPay later. Yang kedua menariknya di aplikasi TikTok Shop dan juga Shopee ini, kedua-dua aplikasi ini dia banyak memberi voucher, especially ketika contoh hari tarikh yang berganda seperti sekarang 11.11, 10.10, ataupun ada hari kemerdekaan, dia ada promosi dia di kedua-duanya. Jadi sebab itulah mengapa golongan sekarang ini, rakyat kita sekarang ini suka menggunakan Shopee dan TikTok Shop. Seterusnya kita pergi kepada laman sesawang ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai website. So ataupun website ini dia adalah satu set halaman yang memaparkan maklumat seperti organisasi, perniagaan. Yang dekat situ kita boleh tengok tentang perniagaan ini, semua benda tentang perniagaan ini secara ringkas dan secara mudah. Dan laman sesawang atau website ini dia boleh dia boleh diakses melalui pelayar web. Laman sesawang atau website ini dia ada 5 perkara, iaitu home yang memaparkan muka depan laman sesawang tersebut. Yang kedua adalah about us, iaitu about perniagaan tersebut, latar belakang ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah produk, dia punya senarai produk-produk dia. Yang keempat adalah promotion, maksudnya promosi yang ditawarkan oleh perniagaan tersebut yang sedang berlangsung. Yang kelima adalah contact us, maksudnya di bahagian contact us itu akan diletakkan email, alamat perniagaan, nombor telefon perniagaan. So mudah untuk pengguna akses perniagaan itu melalui email, alamat ataupun nombor telefon. Ini adalah contoh saya punya laman sesawang bagi perniagaan. Best makanan Bondaku. Bahagian strategi kewangan pula, kita mulakan dengan modal yang kita gunakan untuk memulakan perniagaan ini. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, saya ambil produk ini daripada pembekal. Jadi modal yang saya perlukan untuk membeli daripada pembekal itu adalah berjumlah sebanyak RM702. Tidak dikongsi oleh saya seorang, malah saya berkongsi dengan 2 orang lagi rakan saya. Jadi bila telah dibahagi kepada 3 orang, modal seorang telah menjadi sebanyak RM234. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kos barang jualan. Kos barang jualan ini adalah kos yang kita gunakan ataupun yang kita perlukan untuk kita mendapatkan barang yang tersebut, ataupun bagaimana untuk kita menghasilkan produk tersebut, sama ada kita hasilkan sendiri ataupun kita ambil daripada supplier atau pembekal. Dalam bahasa Inggeris, kos barang jualan ini kita panggil sebagai cost of goods sold, iaitu COGS. Jadi cost of goods sold ataupun kos barang jualan bagi perniagaan Best Makanan Bonda
untuk saya adalah sebanyak RM24 ataupun RM30. Ini merakumi RM24 dan RM30 ini adalah untuk pembungkusan, iaitu kita beli plastik plus 24 dan 30 ini adalah untuk satu set plastik yang berbeza saiz. Seterusnya tadi kita dah kupas pasal kos barang jualan. Untuk pendidikan saya merakumi pembungkusan plastik. Belanja operasi ini adalah perbelanjaan yang kita gunakan untuk menjalankan aktiviti penjualan produk tersebut. Tapi dia tak berkaitan dengan penghasilan produk tersebut. Kalau berkaitan dengan penghasilan produk tersebut, itu adalah kos barang jualan. Untuk belanja operasi ni bagaimana? Dia belanja operasi ni di perbelanjaan harian kita punya produk tersebut. Seperti contoh bil internet, bil air, bil api, sewa bangunan kalau perniagaan yang mempunyai kedai, ataupun sewa kilang perniagaan yang mempunyai kilang, gaji pekerja jika perniagaan tersebut mempekerjakan pekerja, dan juga belanja penyelenggaraan lah. Kalau dekat bahagian, kalau yang perniagaan yang mempunyai kilang ataupun kedai ada sesuatu yang rosak ke, di duit yang kita gunakan untuk baiki, itu kita panggil sebagai belanja operasi. Sebab kita perlu gunakan benda-benda ini untuk kita jalankan operasi perniagaan kita. Untuk perniagaan pes makanan bonda saya ni, belanja operasi saya ada dua, iaitu bil air dan api dan juga bil internet. Kenapa bil internet? Kerana kita perlukan internet untuk kita posting dekat Facebook, dekat Shopee, dekat TikTok Shop, dekat Instagram. Jadi saya memperuntukkan sedikit internet yang saya gunakan dari hasil saya beli sebulan internet tu. Jadi sebulan saya beli RM25, yang saya peruntukkan adalah RM12. Terusnya untuk bil air dan api pula, dia lebih kepada bil api sebenarnya, kerana kita gunakan gadget seperti komputer, seperti tablet, seperti telefon pintar. Jadi gadget-gadget ini kita perlu charge dia untuk bagi dia penuh, supaya kita boleh guna untuk kita keep posting kita punya perniagaan dekat marketplace yang kita ada tu, Facebook, Shopee, Instagram, TikTok Shop semua tu. Total yang saya peruntukkan mungkin daripada RM12 hingga ke RM17 begitu. Dan ada masa saya gunakan internet lebih, ada masa saya gunakan internet kurang, ada masa bil api naik, ada masa bil api kurang begitu. Terusnya adalah peletakan harga, ataupun kita panggil juga sebagai harga jualan kita. Okey, harga jualan ataupun peletakan harga yang saya ceritakan ini, dia akan berkaitan dengan margin keuntungan yang saya dapat. Margin keuntungan yang saya dapat daripada peletakan harga yang saya letak. Jadi saya cakap dulu lah, saya ulas dahulu peletakan harga saya berapa. Jadi untuk pack single, satu pes masakan bonda berharga RM8. Dua ataupun kita panggil sebagai combo adalah sebanyak RM16. Dan pack family yang mempunyai 5 pes masakan berlainan rasa, berlainan hidangan, berlainan lauk, berharga RM32. Jadi untuk keuntungan, saya akan ulas pada margin keuntungan. Untuk margin keuntungan ini, kenapa saya kata dia berkaitan dengan peletakan harga adalah kerana margin keuntungan ini kita tengok daripada, macam saya katakan tadi, saya ambil daripada pekan. Saya akan tengok balik daripada harga yang ditawarkan kepada pekan. Harga saya beli secara pekan, maka pembekal ketika itu menawarkan saya satu pes berharga RM4.30, yang pada asalnya sebenarnya pes itu berharga RM5. Tapi saya beli secara pekan, jadi saya dapat promosi lah di situ. Lihat dahulu margin keuntungan bagi saya punya pack single saya yang berharga RM8 tu. Okay. Saya ambil daripada pembekal RM4.50. RM4.30. Pembekal RM4.30. Saya jual kepada pembeli, harga jualan ataupun peletakan harga yang saya letakkan terhadap satu pes masakan adalah RM8 untuk satu pes masakan. Jadi margin keuntungan yang saya dapat daripada satu pes masakan ini adalah RM3.70 bagi satu pes. So saya jual dekat pengguna, untung saya dapat RM3.70. Begitulah mengapa saya katakan margin keuntungan ini berkaitan dengan peletakan harga saya. Jika saya letak harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, mungkin saya tak untung, mungkin saya tak ada keuntungan, ataupun keuntungan yang saya dapat balik tu adalah rendah. Okay. Ataupun saya tak untung langsung pun. Seterusnya, ini adalah appendix A hingga D saya. Appendix ni kita boleh cakap sebagai buku jualan saya lah ketika 4 bulan saya menjalankan perniagaan itu. So dekat kita punya appendix A ni, boleh tengok yang berderet tulis tu adalah hari jualan berlaku. Maksudnya ada hari, tarikh bila, lepas tu jualan tu dia beli secara combo ke, family ke, single ke, dan berapa yang masuk. Sebabkan saya beli satu stok, maksudnya saya beli macam sekali stok, saya beli sekali banyak. Bila sekali banyak, saya dah tak order untuk kali kedua. Macam rakan saya yang lain, dia orang ada order daripada supplier kali pertama, lepas tu order untuk kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Saya order sekali sahaja. Jadi sebab itulah mengapa segala duit tu duduk bahagian belah masuk sahaja. Ya, ada kesilapan ketika saya buat appendix ni, di mana saya tak selitkan hari saya membuat beli plastik tu, bayar internet, bayar bil internet, bayar bil api, saya tak selitkan dalam appendix A. Jadi sebab itulah nampak duit masuk je, padahal ada belanja operasi dan kos barang jualan yang berlaku sebenarnya. Seterusnya
untuk appendix B tu pula, appendix B ni dia menunjukkan sasaran jualan saya dan sasaran jualan dan juga saya punya jualan sebenar yang saya dapat. Dia menunjukkan by minggu. Minggu pertama sasaran saya berapa, yang saya dapat berapa. Itu. Contohnya kalau kita boleh tengok dekat sini, saya ambil bulan 9 lah, kerana bulan 8 saya masih tidak mula lagi perniagaan ini. So, saya mula perniagaan secara full, secara penuh adalah daripada bulan 9. So, bulan 9, untuk minggu pertama saya sasarkan jualan sebanyak RM50. Tetapi yang saya perolehi pada minggu pertama bulan 9 adalah RM26 sahaja, iaitu combo 1 dan single 1 kotak saya, maaf. Dan ianya berterusan hinggalah ke minggu ke-11. Maaf, 3 bulan 11 minggu kedua. Dan saya punya total yang saya dapat, sepatutnya total sasaran saya adalah RM550, tetapi yang saya dapat alhamdulillah adalah RM600. Seterusnya kita lihat pula appendix C. Untuk appendix C, dia menunjukkan yang saya ceritakan tadi tu, yang saya cerita dengan segi kewangan tu, iaitu belanja operasi dan juga kos barang jualan. Yang saya kata kos barang jualan adalah plastik dan belanja operasi adalah bil internet dan juga bil api dan air. Jadi dekat appendix C boleh lihatlah bagaimana saya buat pengiraan ataupun pengiraan lah untuk kos barang jualan dan belanja operasi, dan berapa saya peruntukkan untuk by minggu dan by bulan tu berapa saya peruntukkan untuk kos barang jualan dan juga belanja operasi sahaja. Akhir adalah appendix C, iaitu appendix D, iaitu appendix yang menunjukkan hasil jualan saya yang ada dekat appendix C, appendix B tadi tu, adakah dia untung atau rugi sebenarnya. Jadi kita dah tolak, kita dah tambah, jadi kita dapat untung iaitu sebanyak RM359. Jadi kita beralih kepada Linktree. Linktree ni sama juga seperti laman usahawan dan juga website. Yang berbezanya adalah Linktree ini dia menghimpunkan banyak link dalam satu halaman. Seperti contoh, di dalam Linktree ini mempunyai link WhatsApp, link Facebook, link TikTok, link Shopee dan juga link Instagram serta link laman usahawan yang tadi. Ini untuk memudahkan pengguna tu. Contoh kalau dia nak kontak kita bagi Linktree tu saja, dan dia ada mempunyai banyak option marketplace yang dia boleh orang kata apa, yang boleh inform kita, yang boleh kontak dengan kita. Linktree ni juga dia digunakan oleh perniagaan dan orang yang tidak mempunyai perniagaan pun ada juga yang menggunakan Linktree ini. Adalah contoh Linktree bagi perniagaan saya. Di sini memaparkan link WhatsApp, link Facebook, link Instagram, link Shopee, link TikTok dan juga link website itu tadi. Perbezaan antara link website ataupun laman website awak dengan Linktree ni adalah Linktree ni option yang pengguna boleh untuk kontak kita. Ada banyak link yang boleh digunakan untuk kontak kita. Kalau untuk laman website awak atau website pula, dia maklumat about kita punya business. Contoh biasa. Di sini saya sertakan juga bersama dengan muka hadapan Instagram dan juga muka hadapan untuk Facebook serta Shopee dan juga TikTok Shop ataupun TikTok. This secara keseluruhannya saya punya perniagaan masa-masa ini telah berjaya menembusi pasaran untuk para pelajar kolej Komiti Kewangan Cawangan Sepang dan juga penduduk di area rumah sewa saya, iaitu kawasan Sepang di Taman Jendera Prima. Selain itu, saya juga dapat menembusi pasaran penduduk saya di negeri kita, di area rumah saya, di taman rumah saya. Macam itu. Ini juga dibantu oleh marketplace yang saya gunakan, iaitu TikTok Shop, Shopee dan Facebook. Di situ mengapa pentingnya marketplace ni sebenarnya, kerana dari marketplace ni kita nak bina kepercayaan orang luar terhadap kita, kerana kita baru nak mula kita punya perniagaan. Jadi kita perlukan kepercayaan orang. Jadi dengan ada marketplace ni, dia akan bantu membina kepercayaan orang kepada kita, dan dia boleh juga membantu kita, membantu orang luar untuk mengenali kita, mengenali perniagaan kita. Jadi mudahlah untuk kita target audiens kita, untuk bila orang nak kita, lagi mudah perniagaan kita tersebut.